Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Demikian, berikut ialah 4 individu yang mampu tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nombor 2 yang paling mengejutkan, yang pasti anda tidak jangka langsung bahawa individu nombor 2 ini mampu untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anda tidak akan dapat jangka bahawa dia mampu untuk tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, mari kita kongsi bersama-sama. Saya ingin beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, yang mampu untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa yang mampu tumbangkan Anwar Ibrahim? Jawapannya bukan mudah. Tapi mari kita lihat secara realistik berdasarkan 3 faktor utama. Yaitu nombor 1 dalam parti, nombor 2 luar parti dan kekuatan akar umbi. Sebelum saya teruskan, saya ingin perkenalkan satu produk kesihatan daripada 4Life Transfer Factor. Daripada 4Life Transfer Factor, produk ini mampu untuk meningkatkan imun badan manusia sehingga 400%. Dan dia akan membantu imun badan untuk melawan penyakit, semua jenis penyakit yang disebabkan oleh kegagalan, kerosakan imun badan. Apabila imun badan semakin baik, dalam keadaan optimum, bijak, dapat melawan penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, gout, kolesterol, kanser, dan semua jenis penyakit lah. Semua jenis penyakit manusia sebenarnya adalah disebabkan oleh imun badan yang lemah. Dengan transfer factor ini, anda boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 400%, 400 kali ganda kekuatan imun badan untuk melawan penyakit dan akhirnya boleh sembuh. Saya berikan link nombor saya di sini. Sila tekan link itu ataupun hubungi saya di nombor telefon itu, WhatsApp saya dan saya akan layan anda. Okey, terima kasih. Kita teruskan. Nombor 1 dari dalam PKR sendiri. Pertama adalah Rafizi Ramli. Wow, ini nombor 1. Ingat nombor 2 yang mengejutkan. Rafizi Ramli walaupun tewas di dalam pemilihan PKR 2025 baru-baru ini, kekal sebagai satu suara reformasi yang tulen. Jika beliau keluar dari kabus kerajaan dan menonjolkan idealisme reformasi sebenar, dia boleh cipta gelombang baru dan memberikan tekanan kepada Anwar Ibrahim dari dalam. Inilah yang nombor 2 yang pasti anda terkejut. Nombor 2 yang boleh menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lain dan tidak bukan Nurul Izzah Anwar. Mungkin dilihat sebagai seorang pewaris semula jadi legasi Anwar. Tetapi jika beliau mula mengambil pendirian yang berbeza. Contohnya, andainya pendiriannya lebih progresif, kurang kompromi politik, beliau boleh menjadi ancaman dari dalam untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terutamanya jika ada sokongan daripada sayap muda dan wanita. Nombor 3 dari luar PKR. Anda terkejut bila saya sebut nama ini. Nama yang pertama, Muhyiddin Yassin. What? Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya masih mempunyai kekuatan, sokongan, kuasa, kekuatan daripada Jentera Bersatu dan PAS. Jika Perikatan Nasional berjaya meyakinkan rakyat bahawa mereka lebih stabil, mereka boleh tumbangkan Anwar dalam PRU yang akan datang. Ini nombor 4. Pasti anda rasa, wah, tidak sangka. Nombor 4, Sanusi Makno. Sanusi Makno, Membi Kedah, juga sedang naik sebagai poster boy PAS. Retoriknya lantang, dekat dengan orang muda dan dilihat sangat berani. Jika diberi pentas nasional, beliau boleh cabar Anwar dari segi populariti. Jika muncul tokoh baru rakyat, misalnya seorang usahawan muda atau pemimpin masyarakat sivil yang bersih dan lantang, dia juga boleh jadi gelombang ketiga yang bahaya untuk Anwar Ibrahim. Nombor 5. Ini yang paling bahaya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah kuasa paling kuat yang boleh menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu faktor penentu rakyat biasa, rakyat bawah dan ekonomi. Kalau ekonomi gagal dipulihkan, kos sara hidup makin teruk,
Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal mengurus isu kaum, isu agama dan isu rasuah, rakyat sendiri boleh berisiko berpaling. Akhirnya, kuasa daripada TikTok, daripada YouTube, daripada media sosial, kini bukan hanya sekadar hiburan semata-mata. Ia telah pun menjadi satu senjata politik. Siapa yang menguasai naratif digital mampu meruntuhkan kredibiliti Perdana Menteri. Kesimpulannya, siapa mampu untuk tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Yaitu seseorang yang boleh tawarkan satu integriti, satu solusi ekonomi dengan naratif rakyat, sama ada dari dalam atau luar PKR, pembangkang atau dari luar sistem parti. Dan jika Datuk Seri Anwar Ibrahim terus bergantung kepada politik kompromi dan bukan kepada prinsip, musuh akan datang bukan dari luar saja, tapi dari dalam juga. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Okey, direct to the point ya. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh tumbang dalam masa yang terdekat sekiranya keadaan yang sedang berlaku di antara UMNO dan PKR terus menjadi tegang dan panas. Keadaan politik sekarang ini, PKR kuat dalam pengaruh politik, tetapi sebenarnya bergantung penuh kepada gabungan. Dan sebenarnya tidak cukup majoriti sendiri. Kedua, keadaan politik sekarang adalah UMNO, iaitu Zahid Hamidi, melemah di akar umbi. Banyak ahli pemimpin tidak selesa dengan kerjasama bersama dengan DAP dan Anwar Ibrahim. Rakyat di bawah UMNO pula ada yang rasa terpaksa telan gabungan ini. Ramai akar umbi sudah hilang semangat. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan, saya ingin perkenalkan satu produk yang mengubah hidup ramai orang yang sedang berdoa untuk sembuh daripada penyakit, daripada penyakit kencing manis, darah tinggi, gout dan sebagainya. Ini produk yang sangat-sangat hebat. 4Life Transfer Factor dapat boost imun badan kita. Semua penyakit disebabkan kerana imun badan yang lemah. Dengan produk ini, 4Life Transfer Factor, ini dapat boost imun badan kita untuk sembuh daripada segala jenis penyakit termasuk kanser, kencing manis, kolesterol dan sebagainya. Cepat-cepat untuk mendapatkan produk yang boleh sembuhkan semua ini melalui imun badan kita yang kuat, cepat telefon saya atau WhatsApp saya untuk mendapatkan maklumat di nombor yang tertera ini. Harga dia sangat murah dibandingkan dengan sebatang kaki yang kena potong kerana kencing manis. Sebelum kena potong kencing manis, cepat-cepatlah mari kasih up balik kita punya imun sistem badan. Okey, so kita teruskan cerita politik kita. Okey, baik, 5 senario realistik Anwar boleh tumbang sekarang. Nombor 1, UMNO tarik sokongan, Zahid ditekan atau diganti. Inilah titik paling sensitif tuan-tuan dan puan-puan. Jika Zahid Hamidi jatuh sebagai Presiden UMNO dan pemimpin baru, misalnya Tok Mat atau Hishamuddin Hussein, membawa UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, Anwar akan kehilangan kerusi sokongan terbesar daripada Semenanjung. UMNO kini ada 26 kerusi, cukup untuk runtuhkan majoriti Anwar. Kalau UMNO comeback dengan Perikatan Nasional atau Bersatu, blok baru ini boleh terbentuk. Nombor 2, perpecahan dalam PKR sendiri. Walaupun nampak utuh, dalam PKR ada juga camp pro-reformasi lama yang kecewa sebab Anwar terlalu kompromi dengan UMNO dan elit politik lama. Jika 5 hingga 10 MP PKR lompat atau tarik sokongan, Anwar akan goyah. Tekanan boleh datang jika isu kos sara hidup makin parah. Nombor 3, tekanan akar umbi UMNO terlalu besar. Walaupun Zahid masih di puncak sebagai Presiden UMNO, tapi kalaulah cawangan-cawangan UMNO seluruh negara tiba-tiba bangkit dan menolak DAP dan Pakatan Harapan, Zahid
akan dipaksa melepaskan jawatan. Jika itu berlaku, kerajaan akan retak daripada dalam. Slogan kerajaan campuran tanpa prinsip akan terus menjadi liability. Nombor 4. Perikatan Nasional PN tawarkan deal lebih besar kepada UMNO dan GPS. Jika Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Datuk Sri Hadi Awang tawarkan laluan kuasa, jika Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Datuk Sri Hadi Awang tawarkan laluan kuasa dan janji yang lebih menarik kepada UMNO, GPS atau GRS, mereka mungkin berpaling arah. Bila Perikatan Nasional tambah 20 hingga 30 kerusi dari gabungan baru, mereka akan usulkan statutory declaration kepada Agong. Nombor 5, krisis nasional, skandal baru. Jika berlaku skandal kewangan atau krisis politik yang lebih besar, misalnya campur tangan kehakiman, kegagalan urus takbir ekonomi, imej Datuk Seri Anwar Ibrahim akan merosot. Bila sokongan awam runtuh, ahli parlimen cari jalan selamat dan boleh lompat ke blok baru. Jadi, apa titik lemah Anwar sekarang? Nombor 1, Zahid, yang merupakan nyawa kerajaan. Bila UMNO berubah pemimpin, kerajaan boleh roboh. Nombor 2, PKR tak cukup kuat sendiri. PKR hanya ada 30 kerusi. Tak cukup tanpa DAP dan UMNO. DAP jadi beban kepada orang Melayu. Isu perkauman mudah dieksploitasi oleh pembangkang. Dan nombor 4, janji ekonomi lambat ditunaikan. Kos sara hidup, harga barang boleh jadi peluru politik daripada pembangkang. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, secara penutup, sebagai penutupnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertahan bukan sebab kuat, tapi sebab gabungan tak pecah. Yet, belum pecah lagi. Bila satu blok keluar, efek domino akan berlaku. Kalau UMNO berpecah, PKR goyah dan rakyat makin hilang sabar. Maka jalan kejatuhan itu jadi lebih cepat daripada yang dijangka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, inilah bahayanya apabila tidak ada parti politik yang betul-betul mendapat satu majoriti 2/3 yang hanya sikit. Bukan mudah. Walaupun begitu, saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang pemimpin Perdana Menteri yang cukup hebat akan terus bertahan memimpin negara kita menjadi negara yang hebat dan akan bertahan sehingga pilihan raya akan datang. Itu saya yakin. Tetapi semua tadi itu adalah satu deep thinking, satu analisis yang cukup mendalam untuk kita melihat secara bebas apakah yang bakal berlaku. Sebelum saya tutup, saya sekali lagi ingin kongsikan kepada anda 4Life Transfer Factor. 4Life Transfer Factor khas bagi anda yang sedang sakit dan tidak mau sakit. Sebelum sakit, makanlah Transfer Factor. Bagi anda yang sudah sakit, wajib makanlah. Sebab inilah peluang anda. Inilah satu-satunya peluang kita untuk boost imun sistem badan kita. Okey? Nombor saya ada di sini. Jangan lupa hubungi WhatsApp sahaja. Jangan telefon. WhatsApp dan saya akan jawab WhatsApp anda. Okey? Sangat murah, berbaloi. Dijamin imun badan akan menjadi semakin kuat. Imun badan akan menjadi semakin kuat. Sekali lagi, produk ini bukan obat. Dia hanya boost imun badan kita. Dia hanya membantu imun badan kita untuk menjadi lebih bijak, lebih pintar, lebih pandai untuk melawan penyakit. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.